Rumah. Rumah sebuah rumah ke sebiji rumah? Ni, Rumah. segerombolan. Hah? Tak, kau buat apa ni? Tak ni penjodoh bilangan ni. Kalau untuk macam contoh macam rumah, kita panggil dia sebiji rumah ke sebuah rumah? Dia ikut juga lokasi rumah tu. Ikut tempat? Kalau rumah tu dekat Kelantan, Se apa? Yelah se apa? Se apa? Kau tak faham ni. Jadi tunjuk. Oh, so. So rumah. So rumah. Itu kat Kelantan. Kalau macam Shah Alam, se apa? Selangor. Selangor. Kalau macam dekat Kuching, Sarawak. Sarawak. Oh, okey ikut tempat. Okey. Faham. Kalau macam rumah teres, se apa? Rumah teres macam mana? Rumah teres dia panjang. So dia ada sambung. Senang. Kau tulis sesiris rumah. Sesiri rumah. Okey, kalau macam rumah panjang, so dia sambung. Dekat ujung ni rumah tu dah lama kena tinggal. Tu se apa? Sesuatu. Macam seram je. Okey. Sesuatu. Okey. Kalau macam rumah kedai, se apa? Rumah ke kedai? Rumah kedai. Rumah ke kedai? Rumah kedai. Ya, rumah ke kedai? Dia rumah. Tapi dia jual-jual. Oh, jual kedai. Bukan. Habis tu? Dia kedai. Tapi dia buat rumah. Jual rumah. Pula kau ni. Kau boleh se tak? Se apa? Senyap sikit. Aku dah tengah serabut. Dengan duit sewa rumah kau tak bayar. Apa dah? Sekejap. Tak faham. Siapa ni? Sejak bila dia bayar sewa rumah? Sewenang-wenang je di sini. Kau rasa aku sesomel tak? Okey. Senak aku dengar. Semangat. Hello Sofia. Sofia. Sodar, 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 sodar.